Kita ada daun kesum segar. Okay, kita ada bunga kantan. Kita ada cili api. Ini apa? Ini daun kedah panggil kata daun janggut. Okay, okay, sedap ni buat makan dengan laksa. Actually korang, kalau kita masak laksa pakai tongkol ni korang campurkan. Sebenarnya rasa dia sedap tau. Dia rasa manis. Okay. So kita akan potong dan kita rebus ikan ni. Okay, kita rebus ikan. Okay, dah masak nanti kita kopek. Okay. Okay, kita akan blender bawang. So mama suka masukkan cili padi sebab rasa dia lebih So belacan, masukkan sedikit ikan bilis. Oh, rasa dia terangkat. Okay. Tuangkan bahan kisaran. Okay. Kita angkat ikan ni perlahan supaya tak hancur. So kita kopek ikan ya. Kembung kita blender, yang tongkol kita tumbuk. Jadi dia punya finishing tu lawa lah, dia macam kasar-kasar sikit kan. Macam tu. So kita blend, kita tumbuk ikan. Okay, so kita tapiskan tulang tadi. Okay, baru kita masukkan tadi ikan yang kita dah tumbuk tadi separuhkan. So barulah tekstur dia cantik. Kasar-kasar sikit kan. Masukkan asam keping. Sini bawah sikit. Ni buat syarat supaya warna dia cantik. Daun kesum, santan. Okay, so dah mendidih nanti kita masukkan garam dan juga serbuk perasa. Itu dah siap.